bagi saya cuti dalam masa seminggu. Nak tempah baju minggu depan ke? Weh, serius aku takut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak naik jambatan Tamparuli. Astagfirullah, astagfirullah. Woi, basah weh sebab peluh gila. Kita berdua lagi dah. Ni memang gila apa ni. Katanya Kak Caah. Ha? Lagilah terkejut. Kita orang jumpa. Kita sekarang dekat Seoul So kita berada Jakun dekat Sungai Gantung tak ada dek. Coffee booth. Baru lepas solat. Kita orang yang solehah. Anak-anak solehah. Seoul mungkin setengah jam lagi sampai Gangnam Oi, Seoul ada my view. Kita nak dengan dia. Besar juga, tinggi juga di air dia. Okey. Air apa ni? Mocha. Mocha. Panas Of course lah. Nak jeli apa lidah, nak bagi kebas-kebas lidah. Okay, sekarang kita berada di arena Jejantas. Ya, pukul berapa sekarang? 8:18 malam. Okey. Orang puasa kesian. Dia buat makan, baru nak berbuka. Kakak jemput. Kak Yaya, kita nak pergi mana? Kita ni nak jalan dekat-dekat je. Mungkin nak cari yang putih-putih. Okay, sekarang ni kita tengah tunggu gate buka. Sekarang pukul berapa? 11.30. Jadi gate buka pukul 11.55. Ni kita punya gate A8 dekat KLIA 1. Urat siapa tu? Okey, yang tu seronok cuti. Seronok. Jarang-jarang nak cuti. Lama-lama. Hari. Jangan kacau. Compartment, and remember to take all your belongings with you. You may now use your portable electronic device with cellular network. It's been our pleasure serving you. Thank you for flying with Malaysia Airlines, a member of One Alliance, and hope you enjoy the pleasant hospitality. We are safely arrived at Sabah, in Sabah. Tengah tunggu kereta sewa. Hai, Assalamualaikum. Kita orang dah sampai dekat hotel finally. Selepas onak dan duri. Aduh, polis. Ni bukan polis ni ambulans. Selepas onak dan duri, badai, laut, semua sekali. Nak tahu tak, lepas kita orang semua tadi dekat immigration smooth gila. Allah nak uji mungkin. Jadi tadi lepas kita orang dapat kereta, kita orang nak isi minyak 2 bar tinggal. Jadi isi minyak lah sebab esok pagi kita orang nak pergi Kundasang. Jadi malas nak singgah-singgah. Dah sampai stesen minyak. Weh, penutup tangki dia tak boleh buka weh. Memang drama gila lah. Drama. Ada tunggu 15 minit lah kita tunggu owner dia. Kita tunggu owner dia datang, settlekan. Dan bukan finally. Jadi apa yang si owner dia buat, owner kereta tu buat, dia pergi kopakkan pintu tangki tu. So biarlah dia yang buat sebab itu kereta dia. Lepas tu tengah ke? Boleh, tak ada masalah. Memanglah. Ada beza lain tak ni?
Kalau tutup. Iya. Tengah je lah tadi. Sampailah kita orang sampai hotel. Dah sampai hotel. Lepas tu nak dijadikan cerita lagi. Nak dijadikan ujian lagi. Hari ni ada pasar malam dekat area hotel. Area hotel kita orang ni, dekat belakang hotel kita orang. By the way, kita orang stay dekat di Borneo Hotel. Nanti aku tunjukkan dia punya bilik. Sumpah, itulah nak jimat punya pasal, nak dekat punya pasal, nak murah punya pasal. Jom order lah hotel yang tiada lift. Dan mereka ini membawa beg seberat 11 kg naik sampai tingkat 2. Sekarang ni kita review hotel. Gila weh, kau tengok strategik tak? Kalau kau buat hotel, strategik tak? Ini katil. Ni, airconnya kat sini. Kau rasa siapa yang nak tidur kat sini? Kau rasa? Ha? Buatlah dekat sini. Selalu orang buat kat sini. Ha? Direct ni hotel. Hotel pula katil. Ha? Kat sini jarang. Selalu kat sini. Ini kau nak tengah sampai tidur ni. Ha? Astaghfirullahalazim. Lepas tu dah tu. Kita tengok ni. Alah. Cak. Dia macam cak. Lepas tu inilah dia punya ni. Ini kita orang punya view. Ni view kita. Sebenarnya aku nak tidur kat sini. Tapi leceh nak check in dia. So aku malas. Kau tengok dekat kan kita orang pun ni banyak ni parking. Ni. Ini pasar. Do you see? Nampak tak? Buat nampak kalau tak nampak. Ini dekat je kita orang punya pasar Filipin. Lepas tu pasar apa entah pasar lagi. Lepas tu okey, ni macam biasalah. Beg. Ni. Ini beg yang dikatakan naik sampai tingkat 2. Weh, lepas tu kau nak tahu tak? Aku masuk je. Aku ingatkan nak gantung barang dalam ni. Sekali buka ada baju orang lain. Ni macam mana ni? Ni nak dikira macam mana ni? Nanti aku turun, aku nak tanya resepsionis. Okey? Ni. Baju lelaki pula tu. Kalau perempuan aku macam boleh consider lah. Ni pula lepas tu. Ni lagi satu ni. Cuba kau bagi tahu aku macam mana nak lock benda lah ni. Susah ni. Nak pusing ni. Lepas tu ni macam mana? Cuba. Oh, boleh lah di bawah. Kau kena paksa. Padan muka kau. Tapi salah. Boleh. Lepas tu nantilah. Kau nanti. Lepas tu ni tandas je. Di bang, kau mesti cuba kau ni. Aku bukan cabar lah. Kita main teka-teki. Macam mana kau nak hidupkan shower tu? Kau jangan nanti dah kat dalam kau menjerit nama aku. Sana, cuba. Kau cuba. Macam mana? Kalau kau boleh dapat sekali je, memang kau hebat. Apa shower ni? Buka macam mana kau nak hidupkan shower tu. Baik-baik, nanti tersimbah kat kau. Kenapa? Kenapa? Kenapa on? On mana on? Sebab tu aku lama Kat luar. Sebab tu aku lama kat sini. Aku pun ingat kat luar. Kau nak tahu on dia kat mana? Ni kau tengok. Tak ada kan? Semua benda aku pusing kat sini. Ni. Semua. Itu pun aku pusing kat situ. Kau tekan warna hijau tu. Which on all go? Ya. Kau rasa? Inilah kami. Aku dengan telekongnya. Okay. Dah habislah review kita orang. Sebab kita orang nak settlekan masalah ni. Kak Yaya dekat bilik sebelah. Sebab aku pun hotel ni 2 bilik. Sebab tak ada satu bilik untuk 3 katil. Jadi aku punya conclusion adalah book je terus 2 hotel. Satu malam 260 untuk 2 hotel. Jadi 260 bagi 2 berapa? 130. Sumpah tak worth it. Kau janganlah datang sini. Tapi dekat. Semua dekat.
Semua dekat. Jadi aku tak tahu, sekarang kau lah. Kalau kau lambat sikit, kau memang dapat tingkat yang tinggi-tinggi. Tadi aku request tingkat paling bawah, dia kata fully. Kau rasa dengan lutut aku yang waktu umrah ni belum full recovery. Kau rasa memang aku kurus. Memang bulan 9 dengan 10 aku kurus. Okay, bye. Kalau nak beli, kalau ada barang nak beli, datang. Tengok-tengok dulu. Sebaris ni semua ayam madu. Sayap ayam. Mak akan cari orang yang jual mutiara dia juga tak ada. Tak tahu kat belah mana. Bukan mutiara yang dulu. Tak tahu kat mana. Hotel kita orang belakang. Tak ada jalan kaki dia dah sedap. Bau dia dah sedap. Rasa dia tak tahu bebek panas. Ini sambal. Sambal. Sambal dia tak tahu sedap. Nabila lah makan sayap. Dingin. Tak habis tak ada sayap. First time mau makan lato-lato. Ya ke? Ya, serius. Aku dah kira punya sambal tu. Dah banyak kali. Lato-lato original from the place. The origin of lato-lato. Ini dah lah masin. Patut kau makan rasa yang original dulu. Rasa yang original dulu macam mana baru boleh. Kau cakap. Oh, ni kecil. Bismillah. Lendir dia tu tak dapat nak terima lah tekak. Dia macam bendi. Buat video tu juga. Tunjuk daya. Dia macam bendi lah rasa dia. Tak boleh masuk. Boleh. Pandai. Udang bata kering, sotong salted egg, ikan merah asam manis, nasi putih, sambal belacan, sambal asam. Ada sayur kailan ikan masin. Tak sampai lagi tapi okeylah. Malas nak ambil lagi. Bye. Selamat pagi korang. Sekarang aku baru habis subuh. Kenapa tu? Baru habis subuh pukul 5.45 kat sini. 5.45 dah. Janji pukul 6 nak keluar. Tapi biasalah. Serius ngantuk gila. Lepas tu apa ke nama? Hari ni kita orang nak check out dah. Sebab nak terus pergi Kundasang. Lepas sarapan apa semua, nak pergi Kundasang hari ni, gerak ke Kundasang. Tapi dalam perjalanan nak ke Kundasang tu ada pit stop yang kita orang nak berhenti,
nak pergi, contoh ini yang dalam itinerary, nak pergi Jambatan Tamparuli, lepas tu nak pergi viewpoint Kota Belud untuk tengok Gunung Kinabalu. Paling dekat. Dia tak adalah paling dekat, tapi agak dekat. Aku harap nampak, sebab orang kat sini kata paling clear pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi kalau nak tengok view gunung, puncak dia tu clear. Tapi let's see, kalau ada rezeki adalah, kalau Allah nak kata kun fayakun gitu, pagi-pagi dah bisa. Sabar aku tunjuk view pagi. Aduh, tersepak kerusi. Ni view pagi dia. Sabar, aku rasa macam boleh buka tau. Okay, I told you boleh buka. Oh, dah tak boleh. Okay. Tak apa, tengok je lah macam ni korang kan. Ni view pagi. Pukul 5.45. Awan dia dah terang. Ini parking ni sentiasa penuh penuh. Banyak kereta merah-merah break tu kan. Itu dia punya pasar pagi. Pasar fresh orang kata. Pasar ikan. Lepas aku bersiap atau aku tengah bersiap nanti, aku akan update balik. Kalau ingat dan kalau sempat dan kalau aku rajin. Okay, bye. Okay korang, kita dah siap. Dah pukul berapa? Dah pukul 6 tadi. 6.10 macam gitu. Ni all pink. Dalam ni nampak macam tak pink sangat. Okay, ini kita punya black orang. Semua head to toe black. So ni nani pink. Tengah get ready. Nak apa? Nak kemas, nak check out. Apa tu? Ambil lah. Memang di baran. Semua dalam bag ni. Habis aku dengan kismis semua tu. Kelakar lah naik flight dapat kismis kan. Biasa naik Asia. Nothing. Mana aku punya parfum? Yang tak main banyak tu. Ambil gambar tadi nanti dapat gemuk. Dia tolong buka jadi sakit. Hidungnya hari ni. Basuh. Kalau kau gemuk, aku ni sedih tau Diva. Nak describe. Tangan aku tak kuat. Okay. Bye. Jumpa lagi. Kita orang nak cari sarapan. Jumpa kat sana. Mana? Tu. Tengah bersiap. Dapat free semalam. Hari ni baru nak makan. Itu Sebab dia. semalam kekenyangan. Kita orang naik Malaysia Airlines guys. Harga dia return 3 Lagi murah daripada Asia. 349 tak silap seorang return. Dapat free 25 kg, dapat free makan 1 meal, Dapat free wifi. free wifi. Itu sebab kita tak ada tu, dekat kerusi tak ada apa? Screen. Tak ada TV. Okay. Bye. Aku pakai kamera tengok. Alah, sengit-sengit. Okay korang, kita orang dah dekat dalam kereta, dah check out. Sekarang ni kita orang ada dekat depan Zeus. Jauh tak cari Zeus. So lepas cari Zeus, kita orang akan pergi sarapan. Luckily kedai makan yang kita orang nak pergi tu satu laluan dengan ke arah Kundasang. So dari sini nak pergi tempat kedai makan tu tutup di mana? Sini nak pergi tempat makan tu mengambil masa kira-kira dalam 30 minit. Sebenarnya dari hotel pergi kedai tu 27, tapi sebab kita punya cari Zeus ni jauh sikit, 5 minit macam tu kot tadi. Aku tak boleh buat vlog sebab dekat sini saya jadi pak supir untuk kita punya customer Princess. customer kita. Ini adalah customer perdana aku. Walaupun aku pun dah 30 tahun hidup, baru pertama kali pergi Sabah, tapi kita jadi dia orang punya tour guide dekat sini. Jadi let's see. Jadi mana-mana lelaki Sabah yang mau saya, boleh contact ya. Lah kau Indonesia. Kau
dia punya slang macam Indonesia. Apa bah? Yang satu boleh buat less sugar less ice tak? Ada yang tu tak? Tak ada. Hitam yang. Tak ada hitam yang. Cuma kenapa? Hari kat apa? Hari kat biasa. Dia ini yang ni pilihan. Oh. Kita orang dah dekat Zeus. Zeus kat sini buka pukul 7. Normal lah. Normal macam dekat Semenanjung. Sekarang ni Kota Kinabalu masih lagi tenang sebab baru pukul 7. Kita orang on the way nak keluar ke Kundasang. Seperti yang korang tahu, nanti apa-apa aku update Bateri pun dah tinggal 47. Aku lupa nak cas malam tadi. Aku ingatkan banyak lagi. Tak apa, ada bateri spare dia tu. By the way, ni kita punya kereta sewa. Baru nak feeling sabar, tapi plat PNR pula. Sebenarnya ada kejadian dengan kereta tu Ada kejadian dengan kereta tu. Sebenarnya aku kata aku nak stop kan. No, sabar jap. Semalam waktu kita orang nak isi minyak, boleh pula lah dia punya tangki tu tak hidup. Aku dah cerita lah semalam lepas apa? Maghrib. Aku lupa. Nanti aku akan tunjukkan gambar macam mana kita orang selesaikan tangki tu. Nanti aku letak gambar kat sini. Kelakar gila Tapi tak apalah, daripada orang lalu lalang horn, aku lebih rela seletip macam gitu. Kita orang ini sarapan kita orang. Kak Yaya ni sekali 3 hari tu macam mana ni? Saya di Bayu. Kita orang makan kat sini tadi. Breakfast. Sini. So far lauk dia banyak. Tapi makanan dia macam biasa je. Tak ada yang special. Orang datang ramai pun sebab lauk dia. Lauk dia variation. Gitu. Okay. Kita orang nak meneruskan. Tengok ni. Keadaan kita orang punya. Ini kan baru kat tadi ke? Taklah tadi. Tadi macam tak ada je. Ada lah. Memang penuh. Gila ni Ni memang gila apa ni. Banyak gila. Ya Allah. Oleh seorang jurutera British yang bernama Robinson. Jurutera itu sebenarnya boyfriend dia sendirilah. Dia menanam selukoi di sana secara hidup-hidup. Dan selepas ritual dilakukan, yaitu penanaman itu, maka jambatan itu kukuh daripada 1930 hingga tahun kini. Belum lagi ada kerusakan lah. Jadi kalau kamu mau tahu cerita yang penuh, kamu boleh baca tubuh peringatan yang di sana kami sudah sediakan, ataupun saya boleh ceritakan kalau kamu mau lah. Sekarang kita proses kepada persembahan, di mana kami akan mengalunkan sebuah aliran lagu music modern, yaitu xylophone. Ini samalah version dia, cuma ini tradisional, diperbuat daripada fuli, bambu dan juga kayu. Oke, di tengah ini saya percaya di Sarawak sendiri pun ada, tapi dengan nama yang berbeza. Tapi kalau di Sabah kenapa nggak sebagai kulit tangan besi? Yang ini terakhir ini agak disukai ramai orang. Kenapa saya cakap dia disukai? Karena namanya menggunakan selipar yang diimport khas daripada Jepun kononnya. Ataupun kalau di Sabah kena panggil sebagai selipar tandas. Dia baru saya curi di rumah depan sana. Itulah dia lain-lain sedikit. Nama dia pun cukup unik. Namanya diambil daripada nama seekor burung, yaitu burung bangau. Bangau. Antara sebabnya kenapa panggil bangau, sebab dia punya badan tuh lebih besar daripada kaki dia lah. Yang pemukul ni lain sedikit lah dia. Oke, jadi kita tanpa memasak, terimalah jambatan Tamparoli. Diva, aku takut. Ya Allah, Diva. Aku dah lah benci jambatan goyang ni. Aku pening. Aku dah tak boleh drive. Takut. Panjangnya
sampai. Oh, takut. 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 Ni jambatan dia weh. Tengok tu. Deras gila weh air dia. Lepas tu kereta lalu.